Okay, terlebih dahulu saya nak minta maaf dekat tuan puan sebab saya sedikit tak sihat hari ini batuk. Jadi kalau batuk-batuk tu saya minta maaf. Okay, Cepat sembuh, Ustazah. insyaAllah. Amin. Terima kasih. Okay, first insyaAllah sebelum kita pergi lebih jauh, boleh tak tuan puan ceritakan sedikit kisah latar belakang lah anak dia Nur Mujahidah Nusaibah ni. Sebabnya saya tak kenal sangat dengan Nur Mujahidah Nusaibah ni. Saya masuk pun 2022. Jadi tak sempat dengan Mujahidah Nusaibah. Jadi insyaAllah dengan sedikit penceritaan daripada tuan puan ni insyaAllah lah dapat tambahkan data penceritaan kita hari ini insyaAllah. Okey. Baiklah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas apa ni kesudian lah untuk bersama kami pada hari ini. Saya Hairina dan suami saya Hawari merupakan ibu dan ayah kepada anak kami lah, anak sulung Nur Mujahidah Nusaibah binti Muhammad Hawari. Hmm. Uh, Nusaibah mula mendaftar di Akademi Al-Quran Amalillah Shah Alam ni ketika usianya 10 tahun. Saya kira Hmm. pendaftaran tu um, seminggu sebelum tahun baru 2019 Oh, kot saya rasa, sebab ada okay. presentasi dan sebagainya. Jadi Hmm. betul-betul mula pengajian Akmal ni memang awal tahun 2020. Hmm. Jadi kalau macam Akmal ni kan dia punya tagline dia apa ni, Hafiz setahun Habis kan. setahun. Betul. Jadi untuk Nusaibah ni dia punya tempoh menghafal pada hafalan kali pertama tu setahun 3 bulan. Jadi tidaklah Alhamdulillah. dalam masa setahun tu, tapi Alhamdulillah saya bersyukur. Hmm. Kiranya ketika usia dia 11 tahun dia Alhamdulillah tamat hafalan di Akmal Shah Alam, dan seterusnya Nusaibah ambil syahadah Oh, di Shah Alam, and then habis syahadah tu dalam tempoh 10 bulan lah. Masya Jadi Allah. yang kedua ni macam 10 bulan lah sebab dia dah hafal kali pertama. Hmm. Jadi sela masa antara hafalan yang pertama dengan kedua tu Hmm. sempatlah saya apa tu tumpangkan dia untuk ambil UPKK. Oh. Dan dalam masa 2 minggu lepas dia habis hafalan pertama tu, Hmm. Alhamdulillah lah dia dapat 8A untuk Alhamdulillah. UPKK. Ni menumpang je lah masa tu. Masya Jadi Nusaibah ni adalah anak sulung kami lah. Anak sulung saya dan suami, anak sulung pada 4 orang adik-beradik. Hmm. Jadi kalau apa ni, boleh nak terus cerita latar belakang ke macam mana Ustazah? Sila sila. Sila puan. Jadi saya apa ni, planning kepada anak ni tak adalah nak memang memang nak plan Hmm. dia menghafal Quran ke macam mana, tapi memang Hmm. Allah Subhanahu Wa Taala lah. Saya kira masa tu Akmal kan ada buat boost untuk nak promote Akmal kan. Ah. Jadi saya dengan suami tak adalah tahu pun pasal Akmal ni. Hmm. Tapi masa boost tu sebab suami saya berkawan dengan Ustaz Syafiq. Uh, Hmm. Pak Ustaz, Ustaz apa ini, Ustaz Saifullah kan, sebab kawan kat UAE dulu. Ah. Jadi nampak ada Ustaz Syafiq kat situ, kita pun macam masuklah. Lepas tu nampak ada satu apa um, pelajar-pelajar yang dah berjaya tu, nama Ah. dia Nusaibah. Lepas tu Apa? nama dia Nusaibah, nama Ah, pelajar. ah, ah, ah. Ayah Okay. dia, ayah pelajar tersebut adalah Ustaz di dalam Quran kot, saya rasa daripada saya baca Hmm. kan. Terus Hmm. sambil saya cakap, nama Nusaibah ni. Jadi macam tu yang trigger kita untuk masuk bus tu lah. Jadi tapi Hmm. uh, apa pun itu sebenarnya takdir Allah lah. Allah dah tetapkan macam tu kan. Hmm. Jadi kita pun interview kat situ juga. Saya rasa kat situ, masa tu kat Kuantan Kompleks Sukan Kuantan. Ah, Hmm. jadi saya pun interview kat situ juga. Dia pun tak adalah prepare apa semua kan. Dah suruh interview, dia Ah, interview lah. ah. Hmm. Dia tengok Ustaz Iqbal. Hmm. Jadi nak katanya kan macam tak ada jumpa terus interview macam tu lah. Jadi Ustaz suruh baca, nak tengok, nak interview kenapa nak hafal Quran apa semua. Hmm. Jadi memang dia pun tak tahu nak jawab apa sebab kita tak prepare. Jadi jawapan dia masa sesi interview tu memang Ustaz ada macam apa uh, Ustaz concern sikit lah sebab dia kata
kenapa datang sini sebab Umi suruh. Jadi dia memang tak ada nak hafal Quran ke nak apa tak ada. Oh, ya. Dia tak ada minat sendirilah. Tak ada. Dia boleh Oh. dia boleh menghafal apa semua tadi tak ada. Kami pun macam saya cakap lah kita pun tak Mm-mm. ada lah, ada plan siap-siap. Mm-mm. Sebelum ni Apa dia sekolah biasa lah. Bukan ya sekolah dia tahfiz. sekolah kebangsaan biasalah sekolah di bawah Mm-mm. apa Kementerian Pendidikan Malaysia kan. Mm-mm. Itu dia darjah 3 kan. Darjah Mm-mm. 3. Umur dia 9 tahun Mm-mm. masa tu. Jadi tak ada. Dia memang sekolah sebab masa dia darjah 1 pun adalah kawan-kawan dia pergi Seriti kan sekolah rendah Islam tu. Kami pun tak hantar dia pergi Seriti, kami hantar dia sekolah biasa. Jadi nak katanya planning dia tu tak adalah. Memanglah kita tahu kita memang nak dia dengan Al-Quran tapi tak adalah seawal inilah. Saya cuma plan mungkin dengan satu kot agaknya nak masuk apa hafal Quran kan. Tak Ah, pernah nak plan awal lah. Jadi Alhamdulillah bila dapat tu memang macam mana memang dah baru terfikir bagus juga kalau hafal umur 10 tahun macam ni kan awal lagi. Tengok betul. macam kejayaan yang lain tu Mm. boleh sebenarnya. Mm. Masa tu lah baru saya dengan saya lah kot saya suami macam kita fokuskan ke sini. Kalau sebelum tu tak ada dah nak proper planning dia nak ke mana tu lah. Jadi itulah dia punya awal dia lah macam mana Mm. saya boleh masuk Akademi Al-Quran Amalillah. Uh, Kiranya selepas yang tuan-puan kata untuk dia masuk kepada Akmal, dia okey je, dia terima je. dia tu memang jenis ikut je. Dia nak makan Ah. apa pun dia tak tahu nak makan apa dia ikut je. Mak ayah dia Oh, suruh yang makan ni apa. mudah lah. Dia follow je. Dia tak adalah memberontak ke, tak nak masuk tahfiz apa semua. Dia okey Masa-masa je. tu dia okey tapi dia punya cabaran dia masa rasa hafal tu. Yang tu lah baru Ah. start dia kata dia macam tak nak lah, nak apa nak tukar sekolah lah. Jadi nak katanya Dia baru rasa susah lah bila masuk tu. hmm, Menyebabkan dia kata tak nak stay dekat sini. mm-mm, Dia tak boleh nak hafal Quran. Jadi cabaran dia adalah untuk pujuk dia lah. Pujuk dia. Boleh kata masa awal-awal tu seminggu sekali kami akan datang ke mm, Shah Alam Jarak dan jarak daripada rumah tuan pun jauh. dalam Dekat. 30 kilometer. 45 minit macam tu lah. Dalam 45 minit. Jadi nak kata seminggu sekali tak juga dua kali seminggu datang hari Oh. Rabu pun datang hari Sabtu pun datang. Mm-mm, Jadi berterusan selama 2 bulan macam tu lah. Okey, mm-mm, sebab dia apa uh, dia menung dalam kelas. Okey, and then ada apa dia tak sempat nak hantar sabak ke sabki ke manzil. Okey, jadi mungkin disebabkan kita fikir mungkin pertama dia dia Bukan. homesick lah. Homesick. Dia macam ialah budak kecil lagi. Okey, and then apa yang kita buat adalah kita minta izin dengan ustaz, dengan mudir untuk kita boleh tak nak ambil dia sekejap hari Rabu lepas maghrib and then hantar dia sebelum subuh. Okey, and then kita tak bawa balik rumah, kita bawa dia pergi check in hotel. No. Supaya dia bawa adik dia sekali, supaya sempat dia main-main dengan adik dia sampai pada masa yang sama kita fokus kepada train dia hafal. Macam macam ni kakak, macam ni kakak cara nak hafal. Macam ni nak kena ulang. Sebab isteri saya ni dia hafal Quran di Darul Quran. No, masya Persediaan Darul Quran tu jadi dia pernah hafal Quran lah. Jadi umi dia lah yang guide dia pada ketika itu sebulan ataupun 2 bulan Dua lah, 2 bulan bulan. jugalah. So Mm-mm. boleh kata seminggu sekali check in hotel dengan dia lah. Katakan Okey. minggu lah sebab masa dia darjah 1, 2, 3 dia bukan independent learner. Oh. Sekali exam memang saya akan guide dia. Jadi dia pun tak tahu nak susun macam mana. Nak belajar apa, berapa lama nak belajar. Dia memang tak. Dan memang saya dah train dia daripada darjah 1 agaknya. Memang kena ikut Umi. Buat macam ni macam ni. Jadi Ya. bila dah masuk Akmal tu agaknya um, dia macam tak ada orang yang akan Kan? Coach dia. susun Ah, 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 pukul ah. berapa sampai pukul berapa nak Mm. apa semua kan. Jadi saya cakap dengan suami kalau seminggu sekali nanti saya tengok rekod dia
masa tengah-tengah minggu tu dia lost gitu. Mm-mm. Macam contoh kami datang melawat hari Sabtu atau hari Ahad. Mm-mm. Isnin, Selasa hafalan dia bagus. Tapi dah ke Selasa, Rabu tu dia dah macam tak boleh nak fokus. Tu yang macam saya cakap dengan suami, tak apalah kita ulang alik. Kita kita bantu untuk dia guide dia sekejap hari Rabu tu supaya Mm-mm. hari kami Jumaat dia okey, nanti hari Sabtu jumpa kami balik. Macam tu lah. Sebab Mm-mm. bila setiap hari hantar laporan tu kan, saya pun menunggu-nunggu jugalah macam mana dia menghafal ni. Sebab Mm-mm. dia menghafal sendiri kan. Mm-mm. Jadi itu yang macam saya tengok pattern dia macam tengah-tengah minggu tu dia dah kejap je. Isnin, Selasa, hari Rabu tu dah macam dia tak ada dah. Ada ustazah tulis Nusaibah banyak tu menung. Habis tu kan. Uh, Ah. Hantar sabak, Tak Sabti. hantar sahabat. Betul. Itulah. Hmm. So, apa lagi antara kelemahan awal yang Nusaibah ni, yang Tuan nampak lah dekat Nusaibah ni, yang pada mula-mula masuk tu, selain daripada yang Tuan Puan bagi tahu tadi, apa Tuan rasa apa kelemahan awal yang dia tanggung sepanjang Okey. perjalanan hafazan? uh, uh, bila kita dah 2 kali seminggu kita pergi, dia nampak rentak lah, nampak Mm-mm. rentak, dia dah mula okey. Sebab Mm-mm. macam yang Umi dia cakap, dia memang perlu disusun Mm-mm. punya hafazan dia, and then dekat Quran tu perlu dibuat lah, okey, hafal tiga 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 ayat, 3 ayat macam tu lah. Kira Mm-mm. pada awal sampai akhir kita train dia teknik menghafal Al-Quran lah, Mm-mm. bagaimana yang Umi dia pernah belajar. Mm-mm. Okey, and then dah kat situ dah nampak lah. Okey, dia punya dah on track sampailah PKP. PKP berlaku, dan pelajar-pelajar semua balik rumah. Mm-mm. Jadi dekat situ tu kita nampak dia dah hilang fokus sebenarnya. Mungkin Mm-mm. taruh dengan gadget, dengan Mm-mm. phone. Mm-mm. Okay, and then nampak apa uh, prestasi dia merudum. Tapi masa tu tak nampak merudum sebab dia dia mula macam mana uh, dia kata dah hantar sabak, dah hantar sabki berapa, kalau and then manzil dah berapa, 1 juzuk, 2 juzuk, 5 juzuk, macam tu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. terkejut lah, macam mana dia ni hebat sangat ni, lepas Buat. sehari dapat 15 muka, and Ha. then sehari 7 muka ada, 3 muka, 5 muka ada tu. Oi, Mm-mm. tanya macam mana tiba-tiba boleh daripada tak reti apa, daripada 2 muka Mm-mm. sehari macam tu, tengok-tengok Mm-mm. naik 4, 6, dua Mm-mm. belas 15 muka kan. Jadi rasa macam ya Allah syukurnya. Lepas tu tiba-tiba dapat report daripada Murabiah. Murabiah kata Nusaibah tak hantar. Tak hantar sabak, tak hantar Sauki. Lepas tu jadi marahlah saya dengan ni. Mm-mm. Nampak sangat macam menipu kan, menipu. Mm-mm. Masa tanya kenapa dia menipu, tanya dia kenapa dia tipu. Dia kata sebab dia nak gembirakan Abi Mm-mm. dengan Umi. Kalau dia tak hafal, tak dapat hafal, nanti Abi dengan Umi sedih. Okey, and then dia tipu. Kemudian cakap tak boleh, tak baik tipu ni. Ini Quran. Okey, nanti Al-Quran laknat. Okey, Mm-mm. hidup tak berkat. Jadi berapa dapat, dapat je lah, tapi usaha bersungguh-sungguh. Fokus bersungguh-sungguh. Okey, and then masa ketika itu memang uh, hari ni terang kan. Okey, lepas tu esok dah tipu balik. Oh, Lepas tu ulang balik. lepas tu marah-marah-marah. Lepas kena marah tu cakap elok-elok pun tak jalan. Mm-mm. Okay, tegas sikit pun tak jalan. Lagi tegas pun tak jalan. Okey, Mm-mm. macam seolah-olah macam tak berkesan. Mm. Jadi tipu terang-terang. Ah, ah, Ya, ah. apatah lagi dia pernah sabak ke, sabki ke, manzil ke, dia hafal, dia baca tu sambil ada handset kat depan. Maksudnya Ah, ah, ah. dia ada apps Mm-mm. Quran tu. Jadi dia Mm-mm. macam lancar lah. Mm-mm. Padahal dia tengok mushaf Ah, ah. apps Kat phone. Mm-mm. dekat phone. Tu yang lepas tu Ustaz aku suruh tok muka. Uh, Waktu PKP lah. Tu PKP. Ah. Okay. Okay. And then pada masa yang sama, um,
apa kita pelik lah kenapa anak kita ni macam ni, kita cakap tak dengar, and then asyik Jadi itu cabaran dia masa tu sabaran lah lah. Ustazah. Ah, Cuma mungkin lah sebelum sebelum sampai kepada peringkat PKP tu kan, Mm-mm. mungkin dia nak, yang tu betul. Tapi sebelum tu bila dia masuk tu dia ada banyak kali nak keluar juga sebenarnya. Hmm. Sebab dia apa tu dia teringat sekolah lama dia. Kalau Hmm. macam saya ingat lah itu ini sebelum PKP tu pun ada juga cabaran dia. Ha. Sebab Ustazah kan motivasi saya cakap apa ini orang hafal Quran ni tak semua orang Allah pilih. Jadi siapa Hmm. yang Allah pilih ni beruntung lah. Jadi dia Betul? cakap saya apa ini Ustazah cakap tak semua orang terpilih untuk hafal Quran. Jadi mungkin Nusaibah bukan orang yang Allah pilih. Jadi Dia kata macam tu lah. dia Okay. dia balik yang Ustazah dia cakap dengan saya tu saya pun rasa Ha. tahu nak cakap macam mana. Dia kata pilih saya maksudnya saya bukanlah orangnya. Dia budak darjah 4 kan baru masuk. Dia dah pusing dia macam tu kan dia punya Ha. tak nak Kita saya pula pening. saya pun betul betul lah Allah tak pilih memang tak dapat tapi saya pun macam mana dia cakap dengan budak ni kan. Banyak kali Mm-mm. dia nak keluar dia dia apa ni sekolah kan lain kan Mm-mm. Mm-mm. ada sekolah lepas tu kawan-kawan semua tu jadi sebenarnya uh, dia macam mana lepas tu bila kawan-kawan pun dah ada juga yang dah dapat rentak dia pun masih macam tu memang kami kena Mm-mm. Mm-mm. jadi yang lagi worst tu bila PKP lah. Jadi nak PKP ni macam suami saya cerita, um, saya suruh dia duduk dalam bilik, dia tak boleh cakap Mm-mm. dengan adik-adik sebab adik-adik tengok TV semua kan. Jadi Mm-mm. itu sebab PKP tu, jadi dia pun rasa tak seronok kan asyik nak dengar Quran. Suasana lah kot saya kira Ha. suasana. Ha. Jadi walaupun saya duduk dengan dia, saya hafal sama-sama dengan dia pun dia tak boleh sebab dia stres. Mm-mm. Saya faham lah fikir Mm. stres kan. Masa tu Mm. saya saya macam cakap, dia hafal banyak, saya pernah gembira. Rupanya dia macam-macam trik dia. Dia handset tu dia tengok buka mix tapi dia buka lagi apa ni Quran Mm. quiz kat situ dia baca tu dah sampai 7 muka. Oh. Dah Ha. tutup mata boleh pula dia punya celah-celah tutup tu dia nampak juga. Terbuka juga. Dia dah ikat dah nampak ikat lepas tu dia nampak pula. Hmm. Lepas tu macam tadi lah sambil cerita kan. Saya tanya saya dah tasmid dah. Saya dah tasmid dah kan. Lepas tu bila dapat report Ustazah cakap Murabiah cakap saya tak tasmid. Jadi saya macam dah banyak kali kantor sebenarnya. Dah banyak kali Mm-mm. tengok Quran dah kantor dah. Tak ikat rapat dah kantor dah. Lepas tu Mm-mm. tak tasmid pula dah. Lepas tu so ada dia cakap Mualimah sibuk lah, suruh tasmid petang lah, suruh tasmid besok. Macam Oh. lepas tu Bagi alasan. bila dia suruh saya semak, saya pun semak lah. Tapi dia bagi saya Quran, dia pegang Quran tu suruh saya tengok kan. Tapi Ha. rupanya dia tampal belakang Quran tu dia tampal, dia tampal. Jadi Bijak sangat. saya dia, pegang. dia sampai yang dia tulis sendiri Ah, dalam bahasa Melayu tu. faham? Jadi Oh. dia masa tu ya Allah macam banyak sangat akal dia ni kan macam nak benda tu. Jadi masa saya sedih lah juga. Tapi masa tu memang cakap lah dengan Rabiah minta maaf. Dan dia kena inkop lah masa tu kan. Dia tak boleh tasmih Mm-mm. apa lah. Hmm. Mm-mm. Saya sedih lah sebab PKP tu. Tapi bila balik ke Akmal, lepas tu bila Ustaz Fakhrul tanya kepada pelajar-pelajar siapa yang masa PKP ada tengok Quran walaupun sikit angkat tangan kan. Lepas tu Ha. Ustaz ramai rupanya kan. Ah, Lepas tu Betul betul. Ustaz cakap macam saya macam Hmm. okey maksudnya kesedihan saya tu bukan saya seorang lah. Tapi alhamdulillah bila saya tengok macam tu Allah bagi kita tahu awal lah bila kita ni kan. Tapi itu sangat mencabar masa PKP sebab Hmm. yelah, sebab kami bekerja di rumah. Lepas tu saya pun nak kerja juga and then pada masa yang sama nak kena tengok. Lepas tu masa tu ada Hmm. juga adik dia kan. Jadi kat situ tu saya rasa dia punya PKP tu menyebabkan dia ada dari segi mental dia tu ada Oh. inilah juga Dia habis pun Sabah Aki pun dekat PKP ataupun memang fizikal je? fizikal. Dia balik Fizikal. semula lepas tu dia tasbih balik kot saya rasa dah sampailah tasbih lah masa tu kan. Hmm. Tapi Hmm. masa Hmm. tu Hmm. kalau nak ikutkan saya memang mula-mula plan umur 10 tahun keluar ni bolehlah fokus kepada akademik Hmm. sekolah. Hmm.
Lepas tu Mm, boleh tak plan lah nak masuk asrama penuh ke apa kan. Tapi bila mm, dah berlaku macam tu saya dah cakap dengan suami, saya dah tak fokus, saya dah tak nak macam tengok timeline lagi mm, berapa lama, lagi berapa lama sempat ke tak sempat tu. mm, Saya cakap tak apalah kalau memang ini perjalanan dia, dia akan ambil masa yang lama. Saya dah tak nak push dia, saya dah tak nak tengok timeline sangat. Yang penting mm, memang dia betul-betul dapat Al-Quran, hati dia memang nak Quran lah. mm, 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 Jadi Alhamdulillah lah yang tu dia teruskan juga. Masa tu ramai kawan-kawan yang memang dah dapat Quran daripada setahun kan, ramai kan. mm, mm, mm. Lepas tu bila bila ada apa itu maraton kan, bila ustaz ada rival-rival tu, Ah, 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 ah. sebab dia ni cara fikir dia pelik sikit. Jadi bila bila rival tu, orang rival macam nak lawan. Nah, betul. Tapi dia rival dia macam macam Jatuh kan. Lagi down. Gembira, dia gembira ada Oh, rival. lagi. dia Oh, macam ya. Yeah. dia Dia fikir rival. fikir rival tu macam kawan. Jadi Oh. rival dia dah dapat lebih, dia tak ada rasa apa. Dia macam dia Oh, dah dapat dia tak rasa terbakar bila rival tak, dia. tak, tak ada. Itu yang saya macam tak tahulah cara So, dia. macam, pelik budak ni kenapa jadi macam ni. Dah lah suka suka macam pusing. Lepas tu Ah, mengelat. ah, And, ah. and lepas tu cara fikir dia berbeza daripada Mm-mm. orang. Cara And fikir dia then lain. pening lah, pening apa dengan dia stucknya nak hafal Quran. Mm-mm. Dia terfikirlah kenapa dia ni, dia dah lah dia tipu mak ayah dia, dah lah dia tipu murabiah dia. Dia tak Mm-mm. Muka tak bersalah pula. Okey. Nonsense. Lepas tu fikirlah macam-macam. Dia ni ada masalah psikiatrik ke? Mm-mm. Ataupun ada masalah psikologi ke? Jadi daripada situ tu kita cubalah kita jumpa lah explore, jumpa dengan maksudnya Ah, mm-mm. psikologi, sebab saya takut Psikologi. cara kami salah, mungkinlah Mm-mm. kita macam mana yang anak first kan, jadi takut terlalu push ke, ataupun takut Mm-mm. terlalu lembut ke macam mana. Mm-mm. Jadi cara kasar pun tak boleh, cara lembut pun tak boleh. Jadi tak tahu Mm-mm. apa cara yang sesuai, sebab cara dia pelik sikit daripada orang. Mm-mm. Jadi tu yang kita bawa pergi jumpa psikologis. Ah, ah. Tu ada bawa terapi sikit lah. Dia macam nak bagi psikologis tu ajar kan. Contoh macam ada Mm-mm. agreement. Dia tanya Nusaibah suka apa. Jadi dia ada agreement lah. Memang betul seorang tangan agreement ni. Kalau Nusaibah Mm. dapat hafal macam ni, Nusaibah akan dapat main game contoh. Mm. Akan dapat Mm. benda ni. Jadi bila agaknya saya rasa bila dah buat agreement, dah tanda tangan tu. Jadi otak dia fikir benda ni adalah dia kena manual, bagi manual kat otak dia supaya nampak. Mm. Dia manual, dia macam dia tak tahu. Dia tak boleh nak bayangkan. Jadi alhamdulillah lah, saya kira jumpa psikologis semua membantulah. Cumanya Mm. yang masa dah sekali jumpa uh, jumpa cuma psikologis. cuma masa tu dia dah juzuk 25, lepas tu ada buat tasbih kan, juzuk 25 nak Ah, kena ah, ulang. betul. Tasbih ni cabarannya sebab dia memang tak ingat langsung. Mm. Hafal baru lama, lama. Mm-mm. Ustazah macam plan 3 bulan dah siap habis tasbih. Tak. Mm. Bukan bulan. Saya rasa tak tahu 5 bulan ke 6 bulan, 7 bulan tasbih tu. Dia memang tak ingat langsung. Dia Mm-mm. baru. Yang tu pun cabaran juga. Tu yang Mm-mm. yang saya pergi jumpa psikologis tu, dia kata memang Nusaibah ni dia memang dia cepat ingat, dia cepat lupa. Cepat ingat, Oh. macam tu. Mm. Jadi tu cabaran lah. Alhamdulillah bila kita jumpa psikologis tu membantulah, membantu. Jadi bagi dia semangat supaya dia teruskan. Walaupun masa tu memang dah lebih setahun lah kan. Bila Mm. nak habis ni, bila saya nak habis ni. So apa sebab bila kita sebagai mak ayah, bila asyik Mm-mm. kena prank, kena tipu anak-anak, Betul. memang akan marah lah. Akan Betul. marah, Mm-mm. sekesal, sebagainya. And then Mm-mm. macam sangat-sangat kecewa lah. Mm-mm. Okey, jadi bila kita jumpa dengan psikologis tu, psikologis kata, oh rupanya cara berfikir dia berbeza daripada orang lain. Mm. Sebab dia ada Mm. Sedikit lah, sedikit lah mild sedikit ADHD. sedikit spektrum Oh. ADHD. Tak dia lah macam besar sangat, tapi sedikit. Mm-mm. Jadi dia ada Mat. masalah fokus. Ada masalah Ah. fokus, and then dia Faham? pula jenis apa nama, dia tak pandai nak express. Okey, Emosi. kalau contohnya dia contohnya macam dia lapar kan, dia tak Ah. tahu
nak cakap macam mana yang dia lapar. Ah, Oh, faham. Abi sakit perut. Ah, Ah. dia tak pandai nak express Mm-mm, lapar. mm-mm. Okay, and then Mm-mm. kadang-kadang dia nak terima satu-satu emosi itu lambat. Contohnya Mm-mm. marah-marah-marah dia kan sebab tipu kan. Minggu depan baru dia nangis. Ah, Oh, dengan budak ni. faham. Dia pelik sikit, tapi dari segi belajar, masa dia darjah 1, 2, 3, dia okey je. Kiranya dia masuk kelas nombor 1. Ah, Mm-mm. Mm. Kat sekolah masakan, dia tak ada Mm-mm. masalah apa ni, belajar. Tapi dia Mm-mm. agaknya bila, sebab menghafal Quran ni dia adalah satu journey kan. Dia Betul? ada emosi, dia ada Mm-mm. cabaran. Mm-mm. Jadi kat situ tu lah dia teruji lah. Mm. Dia Mm-mm. dan ADHD ni masa kecil-kecil memang tak nampak. Makin besar, makin besar, makin besar, kita akan nampak lah semakin jelas lah. tapi tak Mm. banyak lah sebenarnya. Dia just macam sikit lah. Ada Oh. isu fokus, isu sosial. Sosial. Mm-mm. Sedikit lah, sedikit emosi. Tak boleh nak express emosi. Tak tahu apa rasa emosi tu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi bila kita dah tahu macam mana cara nak handle dia, macam mana nak apa semua, Alhamdulillah lah. Yang first tu dapat lah setahun 3 bulan. Tahun 2000 apa tu? Saya tak ingat 2020 apa lah, umur dia 11 tahun, 2021. Ah, Umur dia, satu. umur dia 11 tahun, setahun 3 bulan. Alhamdulillah lah. And then lepas habis dia hafal Al-Quran tu, sebab saya sangat terkesan lah bila apa tasbih tu dia memang tak ingat. Sebab Mm-mm. kawan dia ada yang cepat tasbih tu. Sebabnya macam 3 bulan dah boleh ingat. Tapi memang surah-surah yang simple pun dia tak ingat. Jadi Mm-mm. saya risaulah kualiti hafalan dia tu. Jadi memang saya ubah balik lah planning kepada diri saya, mana tak payah balik masuk sekolah kebangsaan. Tak Mm-mm. payah ambil apa je lah. Saya fikir nak pergi sekolah asrama penuh lah, nak pergi Malaysia Mm-mm. Melawat. Itu Mm-mm. plan untuk dia lah sebenarnya. Mm-mm. Uh, jadi saya dah ubah semua. Dia kata lebih baik spend masa dengan Quran dulu lah. Jadi Mm-mm. itu boleh dikejar kemudian. Sebab itu saya kita lah kami decide untuk dia masuk teruskan untuk ambil syahadah. Jadi dan dia ambil syahadah sampai usia dia 10 bulan tu lah. Jadi masa tu awal tingkatan 1 tu dia masuk lambat sikit tingkatan 1 tu sebab Oh. dia punya pujian tu Kayaknya dia settle syahadah semua pun dalam lebih kurang 12 tahun nak ke 13 13 tahun. tahun. Oh. Betul. Waktu waktu selepas PKP tu antara cabaran dia ada tak yang paling utama lah nak kata. Kalau cabaran yang sebelum ni tuan puan kata dekat PKP macam mana dia handle apa semua tu. Kalau dari segi fizikal pula macam mana dia punya cabaran? Dia 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 katanya dia penat dia juga. sebab penat Penat. sebab Hmm. saya thalassemia, dia pun thalassemia trait juga, Hmm. Dia Hmm. Hmm. darah merah. darah merah. Oh. Ha, ha, ha. Kilo. Jadi Hmm. kalau dia macam dia akan buat je, tapi bila dia sampai ni dia akan demam. Jadi Hmm. banyak dia demam sebenarnya. Dia demam sebab dia dah tak larat sebenarnya. Dia lemah lah. Maksudnya Hmm. hemoglobin dia rendah. Antibody. Ha. Hmm, dia lemah. Jadi memang banyak. Saya memang setiap minggu saya datang ke sana, ke Akmal lah sampai Hmm. sampai dia habis kot rasanya. Memang setiap minggu kita orang datang Hmm. nak bagi Tu semangat. antara antara cabaran dia dengan body dia lah. Dia Betul. tak dia tak ada rasa macam stres menghafal apa semua tu. Stres menghafal tu yang dia jadi apa tu, dia lupa langsung tu. Yang dia memang lupa. Hmm. Itu cabaran yang kepada dia jugalah, sebab dia nak ulang balik tu. Usahawan Hmm. usaha letakkan sasaran 3 bulan masa tu Hmm. Farihah kan, sebab Hmm. dia tak boleh. Jadi itu yang ada juga yang masa tu fasa dia termenung kan. Dia pun tak tahu Hmm. macam mana dia nak buat sebab dia tak ingat. Ha, 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 ha. Dia macam hafal hafal fresh daripada Baqarah balik macam tu. Ya, Oh, Lupa semua. lama. ulang balik, ulang Dengan ulang surah daripada awal. surah Yasin saya cakap, ini surah Yasin ni surah biasa saya faham. Mungkinlah saya tu pun tak pasti apa yang berlaku, tapi agaknya dia punya Hmm. dari segi fasa, condition, emosi ke apa saya tak pasti, tapi memang Hmm. dia, Hmm. dia memang tak ingat langsung, dia hafal lama.
Itu yang lepas PKP tu 6 bulan 7 bulan nak habiskan tasbih balik tu. Hmm, 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 hmm. Jadi dia pun stres jugalah. Saya pun macam itulah yang kita Hmm. jumpa psikologis tu. Masalah sekali lepas jumpa psikologis tu, cakap tak apalah kakak, ambil je masa berapa lama nak hafal. Okey, Bina Umi support. Okey, Hmm. sebab lepas daripada jumpa psikologis tu kita dah tak start marah-marah lah. Okey, Hmm, bagi hmm, hmm. je lah kat dia sebab dah tahu dia punya otak dia lain sikit daripada orang lain. Hmm. Hmm, Okey. hmm. Tak letak timeline lah, tak Ah, kata sekarang dah bulan berapa tak. tak. Jadi lepas Hmm, ni hmm, kalau hmm. Ustazah kata satu apa tak dapat pun saya tak, alhamdulillah sekurang-kurangnya satu muka pun didapat juga. Hmm. Jadi tak ada rasa macam nak, yelah kita kita ada target-target tu tak. Ha, Hmm. tak Tak letak target sesuai. kat dia lah. Dah tak letak. Hmm. Nak ambil masa ambil lah. Jadi kita dah Hmm. ubahlah planning kita. Kita Hmm. ya, Hmm. Ni antara cabaran-cabaran yang dia hadap kali tu. Dan antara faktor kebangkitan dia juga untuk habiskan full 30 juzuk tu macam mana? Apa ataupun apa yang dia dapat daripada dia rasalah daripada faktor kebangkitan dia tu. Dia boleh habiskan daripada 30 juzuk tu. Permulaan tasbih tu dia tersekat 1 hingga 25. Dia rasa sekat dan macam mana dia rasa dia macam boleh nak push sehingga 30 juzuk tu. Apa faktor kebangkitan? Mungkinlah daripada ada kata-kata tuan-puan ataupun nasihat murabi-murabiah dia sendiri untuk teruskan sehinggalah 30 juzuk. saya ni dia ada isu emosi. Hmm, hmm, hmm. Even masa dia dah naik pentas, Hmm, hmm. habiskan yang pertama kan, apa ni, Hmm. haflah takrimiyah yang pertama, Ha, ha, yang ha. orang nangis tu dia tak nangis. Jadi Oh. saya pun tak Ya, faham emosi dia macam mana. Jadi nak katanya kata-kata orang ke apa tu, dia tak masuk tak lah. masuk. Memang tu Allah masuk. Oh. ke Hmm, orang hmm, hmm, ke Dia okey, orang nangis tak dia nangis. tak nangis. hmm. Ah. Macam apa ni, yelah, tapi saya ingatlah dulu, apa ni adalah ustaz, apa, bagi kata-kata, apa ni, bagi ucapan-ucapan nanti akan print kat dia kan. Hmm, hmm, hmm. Benda tu dapatlah kat dia, tapi saya tak tahu emosi dia macam mana, mungkin dia tak boleh Hmm, express. Hmm. Dia just macam follow the flow je. hmm, hmm. Jadi kita kita bagi semangat dia jalan, kita bagi Hmm, semangat hmm. dia jalan, jadi nak habis tu adalah support. Maksudnya okay, Mm-mm. kita boleh, Support je. ustazah pun macam dah tak marah-marah sangat. Dia bukanlah ustazah, Mm-mm, mm-mm. kalau ustazah marah maksudnya saya faham lah kan, bila Push jadi lah. Ah. coach apa semua kan. Jadi bila dah Mm-mm, tu ustazah pun tak apalah, ikutlah Nusaibah, yang penting Nusaibah tasmik. Itu je lah. mm-mm, mm-mm. Saya rasa benda tu yang menyebabkan dia pergi. Dia pun tak ada apa, dia tak adalah nak kata nak habiskan ke nak apa, dia just ikut je. Kita suruh dia, kita tolak dia, dia ke depan. Kita support dia Mm. sampai habis. Sebab saya dengan Umi dia ni dah pasrah lah. Okey, apa-apa pun tak apalah, sekurang-kurangnya bila dia hafal Dah Quran, apa habis. saja yang berlaku kepada dia itu adalah ubat untuk dia. Mm-mm. Betul. Dia ada ADHD ke, ada anxiety ke, adalah sedikit Dia anxiety anxiety, juga. dia anxiety. Oh, 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 oh. Okey, Faham. lepas tu ada jugalah nak kata sikit lah simptom macam contoh macam autism, dia ada macam adalah autistic punya Macam trait sikit karakter lah. tapi sikit lah. Dia tak sampai. Mm. Jadi Mm-mm, sikit sebab Sikit macam cara tu. fikir dia lain Okey, sikit daripada orang jadi lain. mm-mm, kita pun tak nak juga ustazah dia frust dengan dia. mm-mm, Okey, atau marah dia. Okey, dan mm-mm, kita bagi tahu dekat ustazah ini lain sikit ustazah, dah jumpa psikologi cakap macam ni. Jadi mm-mm, ustazah pun reda je lah. Okey, ikut je lah Nusaibah kan. Okey, macam tu. So, macam tu lah kita bagi, akhir-akhir kita bagi kelonggaran lah masa-masa mm-mm, tasbih tu. Okey, dia sendirilah. Okey, jadi ikut ke mana pun, kami berdua dan Ustazah Farihah tu, dia memang bagi support macam biasa. Hmm. mm-mm. Dan di antara perjalanan hafazan anak Nusaibah lah. Seperti yang kita tahu, dia banyak cabaran antara susah fokus dengan jumpa dengan sekretari apa semua. Dan waktu Nusaibah, anak dia Nusaibah tu khatam, dah habis dah 30 juzuk sampai akhir waktu tu. Apa perasaan tuan-puan selaku ibu bapa lah. Dah lihat ni, anak dia Nusaibah dah hafizah 30 juzuk. Apa perasaan waktu tu? Boleh share tak? Saya saya punya perasaan bersyukur lah sebab saya, betul lah macam Nusaibah cakap tu yang mula-mula kan,
Allah pilih. Jadi perjalanan ni dia dia bukan dia ada banyak faktor. Jadi Mm-mm. Nusaibah berjaya tu adalah semuanya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sangat bersyukur sebab Allah izinkan walaupun macam-macam yang dilalui Mm-mm. macam kami dengan ustaz-ustazah dan Nusaibah tu sendiri Mm-mm. Nusaibah pun saya tak tahu apa dia punya perasaan. Tapi dia menangis juga masa tu. Oh, waktu sabak akhir tu. Masa Sabak tapak akhir, akhir, masa sabak tapak akhir akhir. tu dia menangis. Mungkinlah dia Jadi dia dia fikir, dia leganya. dia menangis Perasaan tu terlepas. masa tu saya rasa dalam banyak-banyak fasa-fasa dengan yang ramai-ramai menangis dia tak nangis masa tu saya nampak dia menangis. Hmm. Dia rasa sangat bersyukur lah dia dia sebenarnya Nusaibah ni dia nak gembirakan Umi Dambi. Tapi saya cakap dengan Nusaibah masa tu buat ni bukan sebab nak Umi dengan Abi gembira. Umi Mm-mm. saya tak nak dia buat sebab nak saya gembira nak saya Mm-mm. gembira saya nak dia tukar buat tu memang uh, nak nak dekat dengan Allah lah. Itu yang Mm-mm. saya Mm-mm. tak pasakkan kat dia lah. Tapi perasaan saya sangat, sangat bersyukur. Memang saya cakap bukan sebab ibu, bukan sebab ayah, bukan sebab ustazah, tapi semua ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah takdirkan banyak je sebenarnya event-event yang dia nak keluar. Dia nak keluar. Mm-mm. Mm-mm. Tapi dia bertahan tu bukan sebab saya, bukan sebab suami saya, tapi semua sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sangat bersyukurlah. Allah pilih lah. Tapi masa tu saya, maksudnya ini first step kan. Sebab menjaga Al-Quran ni dia banyak lagi cabaran dia. Betul? Ah, Mm-mm. Jadi kat situ tu saya pun ada rasa risau juga macam mana anak saya ni nak menjaga Al-Quran ni. Saya Mm-mm. tahu dia, yelah kita meraikan dah habis. Mm-mm. Tapi dia pun sebenarnya tak tahu juga sebenarnya apa cabaran kat depan dia tu. Mm-mm. Betul? Jadi kat situ tu saya lebih banyak risau. Boleh ke dia, bukan boleh, dia boleh insya-Allah. Tapi macam mana saya nak jaga hafalan dia? Itu Ha, yang saya ha, risau. ha, ha. Untuk bantu kita selaku ibu bapa untuk bantu dia. Apa lagi saya nak buat Mm-mm. macam sebab hafalan ni saya tahu tak kemas, memang tak kemas Mm-mm. sebab baru Mm-mm. baru dapat satu round kan. Yalah ada lah apa ni sabak sabki manzil tanam Mm-mm. semua tu, tapi saya tahu Mm-mm. yang kat anak saya tahu dia belum betul-betul kemas lagi. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, agak situ saya ada rasa risau sikit lah. Tapi tak pernah pun kita macam fikir, okay, lepas ni nak pergi mana. So kita dah tak kisah kali ikutkan perancangan awalnya adalah Mm-mm. tahun, kemudian masuk sekolah biasa balik lah. Mm-mm. Okay, and then cari sekolah-sekolah untuk tingkatan 1, 2, 3 MRSM ke sekolah Mm-mm. bahasa. Tapi masa tu kita tak fikirlah, okay, lepas habis khatam, terus sambung syahadah. So Mm-mm. Wahsyah bagi tahu kita tahu dia punya tahap prestasi Mm-mm. hafal Mm-mm. tua hafalan dia tu kira boleh kata tak lekat lah. Tak Hmm. lekat. Dalam proses syahadah tu dia okey. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan dia pun macam dia ikut je, dia tak Hmm. tak tak membantah apa. Dia ikut Okey, dia je. ikut je lah. Cuma dia Okey. penat sebab masa habis hafalan pertama nak pergi syahadah tu dia kan, boleh tak Umi nak rehat lama sikit. Macam dia macam apa dia nak berehat-rehat dulu Ah, kan. ah, 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 ah. Kalau sangat tak boleh lah nanti kan Mm-mm. terus tak ingat kan nanti kan. Mm-mm. Mm-mm. Berehatlah sekejap. Lepas tu dia masuk balik untuk syahadah tu Alhamdulillah. Mungkinlah masa syahadah tu dia macam senior lah kan. Dia dah Mm-mm. confident sikit. Mm-mm. Lepas tu ada adik-adik kecil-kecil apa semua tu. Jadi dia dah apa tu. Dia dah okey lah masa tu. So, dia apa masa syahadah syahadah dia ambil syahadah sughra, dia tak ambil syahadah kubra. Oh, ah, ah, ah. Memang apa kita just minta dengan sekolah baru dia tu untuk dia masuk lewat sikit untuk settlekan syahadah sughra. Jadi dia tak sempat untuk kubra. Ah, 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 Okay. ah. And then syahadah tu berlaku pada bulan Ramadan. And then nama ustaz yang mustamik dia tu ataupun dia punya apa nama ustaz Okey. yang tu pun nama dia Ustaz Ramadan juga. Ah, UIA lah. Di Masjid Imam UIA, Masjid Imam UIA. Masjid ah, UIA. ah, ah, ah. Kan dia dapat mumtaz lah. Ah, Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. hebat. Waktu di Shah Alam dia di bawah bimbingan siapa? Murabi ke Murabiah?
Murabiah, mula-mula Murabiah Farihah, okey, sampailah cuma di akhir-akhir masa dia tasbih tu Ustazah Farihah dah keluar. Okey, Hmm. tetapi masa sabki sabki masa sabak akhir ke sabki sabak akhir tu Hmm. um, Tak, uh, Ustazah Farihah sampai akhir. sampai akhir sampai. Rasanya Ustazah Farihah tunggu sampai Nusaibah Ah, habis. tunggu Khatam. sampai Ha. Saibah khatam baru dia Mm-mm. keluar kali itu kan dia nak keluar lebih awal. Tapi nak Ah. yang budak special ni sikit lah. Ah, masa masa Habis. masa syahadah dengan Ustazah Umi. Ustazah Umi. Ah, Hmm. Okay, okay. Sekarang Nusaibah sekolah kat mana? Sekarang dia bersekolah di apa ni Madinah Tufas, Mak Oh, Tafiz, Madia tu pas. uh, sekolah apa ni di bawah sekolah Ustazah Ustazah Hafizah Nur Musa. Hafizah Bisa Musa. Hmm. Ustaz Dr. Azhar Yaakob. Jadi kat sana tu Hmm. pelajar-pelajarnya macam baru nak hafal Quran. Uh, Mm-mm. tapi saya sukalah sekolah tu sebab dia akademik dia tak dia sikit je. Uh, Mm-mm. 6-7 subjek sebab Mm-mm. fokus kebanyakannya adalah kepada hafalan. Hmm. Uh, Oh, jadi untuk Nusaibah ini masa dia untuk dia murojaah lah. uh, mm-mm. yang balik and then ada lah ustazah-ustazah ni minta tolong Nusaibah untuk tasmid kawan-kawan. Mm-mm. uh, Hmm. Kami masukkan dia Isbat Selangor. Mm. Tahun ada kan Isbat Selangor nanti Betul. dapatlah beberapa ribu alhamdulillah lah. Jadi itu satu Masya Allah. semangat dia lah untuk dia nak jaga Alhamdulillah. Quran. Lepas tu ada ustaz masukkan dia untuk musawakah tilawah untuk peringkat wilayah. Hmm. Yang ada itkon kat UAE tu pun kita masukkan juga. Jadi memang kalau ada pertandingan dia memang ustaz kata saya pun masuk sebab Daripada Madinah tu Hufaz tu. Betul lah. Hmm. Ah. tu bila dia tak buat apa tu dia Mm. buat diri. Jadi tahriri ni silibusnya tak banyak. Saya rasa Hmm. juzuk je Mm. untuk Mm. tahriri. 1 tahun tu. 1 tahun tak banyak sebenarnya sebab dia Juzuk fokus 2 juzuk. sejuzuk dua juzuk saya tak pasti tapi tak sampai 10 juzuk pun. Silibus Mm. ni sebab fokus kepada apa ini untuk syafahi kan. Mm. Tapi Nusaibah sebab dia dah ni kan dia dah ulang dia ni semua. Saya cakap dengan Mm. dia buatlah tahriri tu sampai habis. Jadi hari tu saya rasa tinggal lagi 5 juzuk kot dia tengah menulis. Oh, Jadi Masya Allah. bila ustaz apa ni buku dah habis dah. Jadi ustaz bagilah buku-buku yang lama sini-sini dia yang tak habis kat belakang tu. Jadi Mm. ustaz kata apa ni dia buat lah dia buat alhamdulillah. Jadi saya cakap dengan dia ni tingkatan 3 ni kalau boleh habiskanlah tahriri tu sekurang-kurangnya dia ada pengalaman menulis Al-Quran sampai habis satu Al-Quran. Sebab tak semua orang ada pengalaman menulis sampai Betul. habis untuk Betul. tahriri tu. Mm. Jadi itu fokus saya lah sekarang ni. Jadi sambil-sambil tu akademik pun dia boleh apa ini boleh boleh terima sikit-sikit sebab dia kan Mm. lah formal darjah 4, 5, 6. Uh, Mm. jadi kat situ tu bila orang lain macam fokus menghafal, Nusaibah mungkin dah murajaah tapi ambil Mm. masa untuk start akademik pula. Uh, Mm. Masa Mm. tingkatan 1 tu saya pun tak push jugalah sebenarnya. Saya nak dia just macam apa ni belajar sendiri. Adalah juga tak perform pun masa tingkatan 1 tu. Tapi bila dah tingkatan 2 tu dia dia boleh lah dia start apa Perform sikit. perform dia apa Mm. kan. Jadi sebab dia nak balance tu akademik dengan Quran tu sebab susah sebenarnya saya tahu susah Betul. Betul. nak Dia susah nak fokus dua-dua ni agak lari lah sikit. Tapi okey lah sebabnya Nusaibah dah menghafal. betul. So sebelum ni tak menghafal jadi susah. So kalau dah menghafal jadi Alhamdulillah. Jadi okey lah sikit kan. Dari segi keputusan musabakah Nusaibah hari tu okey. Yang musabaqah tu so far yang isbat tu dapat lah Alhamdulillah kan yang ni isbat tahun ni Mm-mm. masuk juga berjaya lah Mm. yang Selangor tu dapat Ah. beberapa ribu kan Selangor bagi dan dekat 5,000 juga tu. Mm. Lepas tu Oh. yang musabaqah tu dia tak sampai ke seterusnya masa tu dia apa terbuka kan. Dia memang Hmm. punya kelemahan Nusaibah ni dia tak pandai berlagu. Yang tu memang saya Ah. nak buat kan untuk Mm-mm. masuk lagu dan apa semua tu dia tak adalah just setakat masuk je lah masuk Hmm. gitu. Dia ada kategori-kategori juga. Yang itu terbuka kan yang dia masuk Ah. dalam tu dia Yang terbuka. isbat pun terbuka juga. Isbat terbuka sebab isbat ni kalau yang 30 juzuk kalau nak masuk 20 juzuk dia kena umurnya start
saya tak ingat 17 tahun ke atas kot. Jadi Hmm. banyak untuk dia sebab ada 30 juzuk je. Hmm. Jadi dia tak ada pilihan. Jadi saya cakap memang tak boleh. Kalau ni memang masuk 30 juzuk lah. Sebab kalau macam nak 20 juzuk, umur dia saya rasa 17 tahun ke atas kot. Umur Hmm. Hmm. tu. Hmm. Uh, jadi dia masuk yang 30 tu lah. Alhamdulillah lah. Bantu jugalah untuk dia apa jagalah Al-Quran tu kan untuk ulang lagi. Hmm. Kalau dari segi kalau tuan puan nampak lah, apa perubahan positif ataupun perubahan yang paling ketara lah Nusaibah ni selepas dia keluar daripada Akmal? Apakah contohnya? Kalau dekat Akmal ni kita susun strategi tu untuk target, untuk pelajar ni dengan bertarget. So macam mana contoh lah kalau Nusaibah selepas kepada Akmal tu dia setiap perjalanan ataupun setiap apa yang dia buat tu ada susunan target yang dia buat. Contohlah kalau Nusaibah ada. Boleh tak share apa yang tuan puan nampak lah pada Nusaibah selepas pada dia keluar daripada Akmal ni. Kot-kot ada. Lepas keluar daripada Akmal. Kalau macam ni. So kalau ikutkan lepas keluar daripada Akmal and then masuk ke sekolah Madinatul Hufaz tu, dia selalu komplain lah. Dia kata tak macam Akmal, tak macam Akmal. Mm-mm. Okey, tak ada orang yang bagi motivasi. Oh, Okey, tak ada macam Suasana. 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 Okey, Oh. sebab rata-rata orang baru mula nak hafal Quran. Faham? Jadi kena independence lah sebab kalau ikutkan kalau macam dia nak tasmid satu muka sehari, dua Mm-mm. muka sehari tu memang melampau sangat tu. Mm-mm. Kena kalau boleh Satu juzuk. satu juzuk Satu sehari. juzuk sehari. Satu juzuk sehari Tapi sebab macam mana Ustazah pun tak boleh nak cater juga. Betul. fokus kepada dia orang murid-murid yang belum hafal lagi. Jadi Mm-mm. dia terpaksa independen lah seorang. Okey, tetapi sebab mungkin masih lagi dia nak please ibu dan ayah dia, dia nak macam nak ibu dan ayah dia gembira dengan dia, jadi dia akan pastikanlah tiga tiga cycle, dua cycle, maksudnya dalam tempoh sebulan lah 2 kali khatam, 3 kali khatam, dia cubalah. Tari Okey, ni tu dia sendiri. Maksudnya Dia tari nak ni sendiri. Dia nak mm, buat. dia buat sendiri dan dia tak fokus Ah. tari ni tu. Macam saya tak adalah cakap kena buat sampai juduk bawah juduk berapa. Tak, dia buat je. Mm-mm. Buat je tari ni tu dia ada fokus dia lah. Jadi sekarang ni hari tu bulan Ramadan tu lagi 7 juzuk tapi tak tahu sekarang kan. Mungkin lagi 5 Mm-mm. juzuk kot saya rasa. Yang tu dia sendiri buat target tahriri dia tu. Mm. Tak ada orang pantau pun. Cuma dia habis buku dia minta ustaz buku baru. Habis buku minta ustaz buku baru. Mm. Jadi bila dia buat tahriri tu kawan-kawan dia tengok dia buat tahriri, kawan-kawan dia pun ikut buat tahriri juga. Ah. Ha. Tahriri tu start daripada Madinatul Hufaz tu lah. Madia Taufaz punya siri besar ni saya rasa dalam juzuk 2 juzuk je. tak tahu 2 juzuk ke Ah. dia tak 5 juzuk tak pasti tapi dia tak banyak lah. Jadi jadi Nusaibah dia sambung sendiri sampailah sekarang saya rasa dari juzuk 25. Jadi Oh, sebab Masya dia Allah. tahriri tu jadi kawan-kawan dia pun ikut dia buat tahriri. Sebab Hmm. dia pun macam ada macam macam Nusaibah kan dia ada yalah dia social skill dia macam Hmm. kan jadi dia baru nak belajar. Jadi mungkinlah bila dia tak ada nak buat apa, dia buatlah tahriri tu, dia buat sendiri. Kawan pun kurang, jadi dia banyak Hmm. tahriri je lah. Hmm. Hmm. Dia ada Macam juga buat tahriri tu dekat rumah. Tak ada bawa balik. ada bawa balik lah. Tapi Ah. cabarannya Okay. besar sikit lah sebab nak pastikan dia menghafal apa semua tu kan. Dia bawa juga. Tapi Ah. buat tu lama lah. Saya rasa beberapa baris tu ambil masa berjam-jam sebab banyak sangat Banyak distraction distraction kat lah. rumah kan. Hmm. Betul. Kat rumah banyak Banyak dengan distraction. adik-adik. Hmm. So, contohlah andai kata Nusaibah berada dengan tuan-puan sekarang. Apa yang boleh tuan-puan katakan dekat Nusaibah lah ataupun pesanan untuk Nusaibah setelah dia menghafaz Al-Quran daripada first 10 tahun sehinggalah hari ini berapa tahun dah dia sekarang? 14. 15 15. Oh, tahun. 15 tahun dah. Dan apa apa pesanan ataupun ucapan lah yang boleh dikatakan untuk Nusaibah. Hmm. Kalau saya selalu apa yang saya pesan pada Nusaibah lah. Uh, apa ni sebenarnya Nusaibah menghafal Al-Quran ni kerana Umi dan Abi. Tetapi Umi dan Abi tak boleh nak jaga Nusaibah sampai sampai selama-lamanya. Jadi
kenapa menghafal Quran ni? Sebab Quran ni adalah menjadi satu sebab kenapa Allah akan jaga Nusaibah akan datang. Yang itu saya selalu cakap dengan Nusaibah. Umi dan Abi mungkinlah masa ke akmal dulu Umi dan Abi boleh datang, boleh bagi support. Jadi kenapa buat ni? Sebab Umi dan Abi. Hmm. Memanglah kan anak-anak nak bagi mahkota kepada Umi dan Abi kan. Hmm. Tapi sebagai ibu bapa kami tak nak itu. Kami nak sebenarnya dengan sebab Al-Quran yang dihafal oleh Nusaibah, jadi Allah akan jaga Nusaibah walaupun di mana sahaja Nusaibah berada atas asbab Nusaibah bersama Al-Quran. Dalam fasa membesar, fasa mengharungi kehidupan dengan umur semakin meningkat, cabaran pun semakin besar. Hmm. Jadi sebagai ibu bapa kami tak boleh nak bersama-sama Nusaibah sentiasa. Jadi memang Nusaibah kena melalui kehidupan tu, dia kena independen lah. Jadi kat sini mudah-mudahanlah atas asbab Quran yang ada pada Nusaibah kan. Ialah saya faham Quran ni sifat dia adalah macam unta liar kan. Dia Hmm. dapat terlepas, nak dapat susah. Jadi dalam keadaan sekarang memanglah dalam keadaan sekolah masih ada lagi suasana. Tapi akan datang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dengan cabaran kehidupan. Hmm. Mudah-mudahan atas apa yang Nusaibah pernah ada pengalaman bersama Al-Quran. Inilah yang menyebabkan Allah sentiasa bagi petunjuk. Allah sentiasa jaga. Jadi memang kena apa inilah cara nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Dia 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 sentiasalah terpandu dan terbimbing dengan Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Okay, dan soalan last lah yang paling saya rasa yang paling ibu bapa ataupun semua yang nak tahu uh, se sepanjang sepanjang perjalanan Nusaibah ni ada tak boleh tak Tuan Puan share antara amalan rahsia ataupun doa harian yang Tuan Puan buat secara tidak langsung dapat bantu Nusaibah tu dalam perjalanan hafazan Al-Quran. Ada tak? Boleh tak share apa amalan rahsia yang Tuan Puan buat? Untuk saya share dulu lah. Saya sebagai ibu memang Mm-mm. uh, saya rapat lah dengan Saibah. Jadi kalau dia balik tu semua benda dia nak cerita. Ah, Mm-mm. jadi memang nak katanya yang shape dia, cara fikir dia nak hafal Quran tu sebenarnya adalah Umi dan Abi lah. Yelah kan, Umi lah. Ya Umi kan memang Umi lah. Tapi saya faham lah, suami saya pun faham juga lah. Dia pun suka juga share dengan Nabi dia. Tapi memang Mm-mm. paling rapat dengan dia. Jadi kalau nak ikutkan Nusaibah ni macam banyak juga saya menangis, saya terasa dan sebagainya. Tapi saya ingat kalau sebab ibu ni doa dia makbul kan. Jadi Mm. memang apa-apa yang berlaku pada anak ni memang atas ibu. Jadi apa-apa yang berlaku memang saya maafkan. Saya selalu cakap dengan dia. Saya tahu dia mungkinlah ada tak pandai nak bersosial, tak pandai nak ni semua kan. Dia ada isu dan sebagainya. Jadi apa-apa yang berlaku, kalau saya terasa pun saya akan cuba maafkan dia. Saya maafkan dia. Mm. Saya maafkan dia. Saya cakap saya tak nak sebab saya tak maafkan dia tu menjadi sebab dia tu terhijab daripada nak dapat kemudahan belajar. Sebab itu kadang macam risau kan, kadang risau saya ni macam mana. Saya tak boleh, sebagai ibu saya tak boleh ada rasa risau. Sebab Mm. kerisauan saya ni dia akan sampai kepada anak saya. Betul. Jadi saya memang kena serah je lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak boleh nak jaga dia sentiasa. Saya tak boleh nak, memanglah nampak memang saya sangat, kami support dia kan, kami datang. Tapi bukan Mm-mm. tapi tak boleh selamanya macam tu. Mm-mm. Jadi kalau nak kata rahsia tu, ialah kami ni, ialah doa-doa dua juga kan. Tetapi apa yang saya pegang adalah, saya tak nak saya ni menjadi hijab kepada apa-apa pertolongan Allah nak sampai kepada Nusaibah. Allah redha Nusaibah sebab saya redha kat dia. Walaupun sebagai Mm-mm. ibu memang saya faham lah je. Kita kecewa, saya menangis tengok Nusaibah kenapa lah buat macam ni, kenapa buat macam ni kan. Mm-mm. Faham. Tapi dia cakap tak apa tak apa. Saya redha, saya redhakan dia, saya redhakan dia, saya redhakan lagi. Kalau macam saya rasa macam sedih pun saya memang doakan dia lagi. Saya tak patut rasa macam tu. Selagi mana saya ada rasa sedih kat dia, saya ada rasa apa semua. Jadi dia akan menjadikan susah untuk Nusaibah ni nak dapat. Sebab kita tahu struggle dia, dia bukan nak macam tu sebenarnya. Tapi dia Betul. pun tengah struggle nak Mm-mm. face all the challenges dan sebagainya.
Jadi mudah-mudahan atas redanya, saya cuba reda dengan dia, saya harap mudah-mudahan Allah pun reda dan mudahkan dia dan insyaAllah. InsyaAllah. Ayah dia. Gituan pula. Okey, daripada saya ni memang daripada awal lagi saya memang garang lah dengan anak-anak. Mm-mm. And then yalah kira dia takut lah dekat saya. Okey, cuma um, saya macam mana nak cakapnya. Tapi saya cuba juga untuk nak mengembirakan anak-anak lah. Okay, and then Mm-mm. dia akan berkongsi apa yang saya buat, apa kerja saya. Okey, saya seorang peguam, and then saya banyak cerita pasal benda yang saya cerita dekat dia dengan harapan dia cerita dekat saya lah. Okey, Mm-mm. apa masalah dia dan sebagainya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kadang-kadang kalau macam Umi dia bebel-bebel kat dia, and then dia nangis, dia akan cerita kat saya juga. Mm-mm. Okay, and then benda yang dia tak terluah dekat Umi dia, dia cerita dekat dekat saya. Benda yang tak terluah dekat saya, dia cerita dekat Umi dia. Mm-mm. Tapi saya memang seorang yang tegas lah sebenarnya untuk anak-anak ni. Okay, and then pada masa yang sama, ialah saya pun sering compare kan jugalah. Ya, kadang-kadang untuk nak meng, nak me, nak membangkitkan semangat dia, tapi seringkali gagal lah. Saya compare kenapa kenapa tak boleh jadi cemerlang macam Umi, kenapa tak boleh jadi cemerlang macam Abi. Okey, tapi pada masa yang sama saya memang support dia. So apa-apa sikit saya lah yang akan bagi tahu dekat kawan, okay, jom kita pergi tengok Nusaibah. Okay, jom kita pergi sekolah Nusaibah. Sebab kita akan bagi full support kepada Nusaibah sendiri. Dan of course lah apabila kita contohnya kita infak ke, kita bersedekah, okay, kita akan doakan dalam sedekah kita ni untuk permudahkan urusan Nusaibah. And then dalam doa Mm-mm. kita pun lepas solat pun kita doakan Allah permudahkan Nusaibah dan juga adik-adik dia. So itulah daripada saya. Okay, Masya Allah. Terima kasih Tuan Puan atas perkongsian cerita Nusaibah hari ini. Dan kita tahu yang saya dengar pun cerita Nusaibah ni dia pelik tapi dia hebat. Dan lahirnya anak hebat tu daripada Tuan Puan yang hebat tu. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi dia. Terima kasih kepada Tuan Puan saya ucapkan sebab dah sudi luangkan masa petang ni pukul 3.30 sampai dalam 4.30 dalam sejam, insyaAllah. Dan insyaAllah lah doakan untuk Akmal pada pihak kami lah untuk doakan semoga penerbitan buku ni berjalan dengan lancar lah dan dipermudahkan insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada aral mungkin dalam um, 6 bulan 6 ataupun bulan 7 buku ni diterbitkan lah insyaAllah. Dan insyaAllah akan di-update dari semasa ke semasa lah berkenaan dengan buku ni. Hmm. Terima kasih Terima Ustazah kasih banyak Ustazah. kerana Sama-sama. share kami. Yang tak ada apa, kita sharing sikit je lah. Banyak tu berkenaan Nusaibah. Saya tengok daripada Hufaz, poster-poster Hufaz kan kita kena pilih 100 kisah inspirasi, 100 pelajar Hufaz lah. Saya tak tahu pelajar-pelajar 100 ni macam mana latar belakang dia. Terus cari siapa nak cari ni. Terus saya tengok macam Nur Mujahid dan Nusaibah. Tak tahulah kenapa terdetik nak pilih Nur Mujahid dan Nusaibah ni rasa macam ada something story daripada Nur Mujahid dan Nusaibah ni. So, bila saya dengar story daripada Nusaibah ni, oh betul lah. Ada kehebatan di sebalik nama Nur Mujahid dan Nusaibah ni. Dan Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat tuan-puan lah untuk hari ini insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Semoga dimudahkan lah untuk buku ni. Amin. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.